Asatizah yang kehilangan duit di kaunter pembayaran buku, sila maklumkan kepada saya atau pada urus-urus setia. Terima kasih. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi ini kita dapat mengadakan satu daurah kitab hadis, iaitu kitab buku 80 hadis Al-Jamhuriyah. Sebelum kita nak mulakan daurah kita pada pagi ini, saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan kerana sudi jemput saya untuk membentangkan ataupun memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan hadis-hadis daripada kitab yang kita akan bacakan pada pagi ini sehinggalah petang nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kitab yang kita akan baca ni adalah kitab buku 80 hadis Al-Jamhuriyah. Jadi pasal apa dia nama sebagai Al-Jamhuriyah? Tuan-tuan puan sekalian, saya orang Kedah tuan-tuan, no? Jadi kalau tuan-tuan tak apa nak faham, tuan-tuan beritahu lah, beritahu. Tak boleh nak cakap apa KL, tak reti nak cakap. Jadi boleh faham kot noh? Okey, boleh faham tak apa. Okey, baik. Pasal apa dinamakan sebagai Al-Jamhuriyah? Kerana disandarkan kepada pengarang ataupun pengumpul kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan ahli syurga, ahli neraka. Pengarang tersebut bernama Al-Allamah Al-Muammar Syekh Ahmad Jamhuri. Sebab tu dinamakan sebagai Al-Jamhuriyah. Bin Jaharis Al-Banjari Al-Makki. Dilahirkan pada malam Jumaat 14 Muharram tahun 1359 Hijrah bersamaan tahun 1940 Masihi di kota Banjarmasin, Indonesia. Oleh itu tuan-tuan, kitab yang kita baca ni tuan-tuan adalah hasil daripada ulama Nusantara. Ulama Nusantara yang belajar di Mekah Mukarramah, yang di mana beliau berada di sana cukup lama, lama dalam puluhan tahun. Puluhan tahun, dan beliau sempat belajar kepada para ulama di sana. Antara ulama yang terkenal di sana adalah Syekh Yasin Fadani. Ini kalau siapa-siapa belajar hadis, memang kalau kita sebut Syekh Yasin Fadani, memang kita sangat kenal lah. Jadi antara anak murid beliau adalah pengarang bagi kitab yang kita akan bacakan pada hari ini, tuan-tuan dan sekalian. Jadi insya-Allah pada kali ini, disebabkan hadis yang kita akan baca terlampau panjang, terlampau banyak lah, bukan kata panjang, pendek-pendek saja. Dia terlampau banyak, jadi saya akan terus membaca hadis-hadis, nak bagi sempat lah tuan-tuan puan sekalian. Semoga dengan hadis yang kita baca ni tuan-tuan, dia akan mulakan dengan ahli neraka dulu tuan-tuan. Nak bagi kita takut dulu. Takut pasal apa benda yang kita buat, adakah kita buat selama ni ada kesilapan, kesalahan, kena dengan ahli neraka dan sebagainya. Maka kita akan bacakan dulu hadis-hadis yang berkaitan dengan ahli neraka. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sebelum kita nak mulakan daripada mula sampai habis tuan-tuan, pasal apa kita kena fikirkan, pasal apa kita kena baca hal-hal yang berkaitan dengan syurga dan juga neraka. Mungkin pada hari ini tuan-tuan, orang duk fikir berkaitan dengan cara nak himpunkan harta benda. Sekarang ni orang tak fikirkan macam mana nak himpunkan pahala. Sekarang ni orang ramai memikirkan macam mana nak bayar saman. Buat salah bayar saman. Tapi tak ramai orang fikirkan apakah kesalahan kita yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh demikian, kita hendaklah sentiasa menyebutkan ataupun membahaskan berkaitan dengan syurga neraka, agar dua perkara ini sentiasa berada dalam pemikiran kita. Agar bila kita nak buat apa sahaja, kita akan takut untuk melakukan benda-benda yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita kena ingat, apa yang kita buat ni, kalaulah ada benda yang boleh memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan buat benda tersebut. Sebab itulah, apa benda dekat dunia ni, bila kita buat, dapat masukkan kita ke syurga Allah. Dan apa benda yang kita buat dekat dunia ni, yang bila kita buat saja, akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh demikian, kita akan mulakan dulu baca hadis berkaitan dengan ahli neraka dulu tuan-tuan. Okey, baik. Tengok pada muka surat, kita masuk terus tuan-tuan. Tengok pada muka surat.
yang ke-36. Saya baca hadis, lepas tu terjemahan dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. Orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Oleh itu tuan-tuan, bila kita nak buat apa saja, kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bagi ada kepentingan keduniaan. Bila kita datang ke majlis ilmu macam ni, kita nak apa? Kita nak ilmu, kita nak meningkatkan amal ibadah kita, kita nakkan pahala dan sebagainya. Maka itu yang kita nak, kita tak nak benda lain. Okey, kita kena ikhlas kepada Allah dalam kita beramal. Kita datang majlis ilmu pun dikira sebagai beramal. Bukan kata amal itu adalah kita kena solat, puasa, zakat dan sebagainya. Bukan itu saja amal. Malahan amal itu termasuklah kita datang ke majlis ilmu pun dikira sebagai kita beramal kebajikan yang boleh bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan. Saya rasa kita baca hadis-hadis panjang. Saya baca hadis, lepas tu kita baca terjemahan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalal nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Terjemahan daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah orang yang lelaki yang mati syahid, mati di medan peperangan dengan mengangkat senjata melawan musuh. Dia diperlihatkan dengan segala nikmat yang telah dikurniakan kepadanya ketika di dunia. Lalu dia mengakui segala nikmat tersebut. Lantas Allah SWT bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku telah berjuang di medan perang untuk membela agamamu sehingga mati syahid. Jadi tuan-tuan, hadis yang pertama ni, dia cerita kepada kita berkaitan dengan satu golongan. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya memang kita nampak dia mengangkat senjata, lepas tu dia berperang dengan musuh. Kemudian dia mati dalam medan peperangan. Tapi kita tak tahu niat dia apa. Yang tahu siapa dia, kita mungkin melihat dia seorang pejuang. Masya Allah, tabarakallah. Meninggal dalam keadaan berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji dia. Zahirnya kita puji dia. Tetapi yang tahu hati masing-masing itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kemudian apa kata Allah? Maka Allah SWT berkata kepadanya, engkau berbohong. Kan, kita bila berhadapan dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh nak nyatakan, kita nak sembunyikan apa tak boleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap lagu mana pun, Allah Ta'ala tahu kita cakap bohong ke, kita cakap betul. Allah Ta'ala kata kepada orang mati syahid itu, engkau berbohong.
Sebenarnya engkau berperang agar engkau dipuji sebagai seorang yang berani. Nampak tak tuan-tuan? Kita perang jalan Allah Ta'ala, kita nak apa? Kita nak memperjuangkan agama Islam ataupun kita nak orang puji kita? Kalaulah kita perjuangkan agama, kita perjuangkan, kita mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi kita nakkan pujian orang, itu pun dah dikira salah. Dah dikira tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesannya tuan-tuan, zahirnya baik, kita buat benda baik, kita berjuang jalan Allah Ta'ala, zahirnya baik. Kita baca kitab, kita pergi majlis ilmu, kita semayang dan sebagainya, zahirnya baik. Tetapi Allah Ta'ala tahu hati kita macam mana. Adakah hati kita nakkan pujian orang? Kita nak apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita nak pahala daripada Allah Ta'ala ke? Ataupun kita nak pujian orang? Kita berjuang tu nak apa? Nak orang puji kita ke ataupun kita nak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dua pembatasnya agak nipis. Kalau kita nak pujian orang, habis pahala kita. Kita mengakulah di hadapan Allah Ta'ala, aku berjuang, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Tapi bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata, kadzabta, anda berbohong. Kita nak kata apa tuan-tuan? Yang kata lagu tu, keluar bahasa Kedah tuan-tuan. Yang kata macam tu tuan-tuan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang tahu segala perkara berkaitan dengan kita. Allah Ta'ala kata engkau berbohong, sebenarnya engkau berperang agar engkau dipuji sebagai seorang yang berani. Kamu telah diberi apa yang kamu inginkan. Dia seronok. Ada siapa duk cerita kata aku berani, dia seronok macam tu. Dia nak dengar tu orang kata bagus hang tu. Dia nak macam tu. Dia tak mau, dia kalau dia berjuang tak ada orang puji dia tak mau. Dia rasa macam tak syok berjuang ni sebab tak ada orang puji. Kan? Dia nak bila berjuang ni dia nak dengar tu ada orang puji dia. Keluar bahasa Kedah lah, dia dengar, Dengar. Susah tuan-tuan. Nak cover payah tuan-tuan. Okey, baik. Kamu telah diberikan pujian. Kemudian diperintahkan agar dia diseret. Seret pula dah tuan-tuan. Diseret pada mukanya dan dicampakkan ke dalam neraka tuan-tuan. Tuan-tuan, benda baik yang kita buat, bila tidak ikhlas, adakah kita berpahala? Itu persoalan dah. Mungkin dapat pahala tapi pahala kurang. Tapi yang kita takut kesannya apa? Kesannya kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila niat kita tidak betul dan tidak ikhlas. Sebab itulah tuan-tuan, betulkan niat kita. Buat apa? Buat benda baik, betulkan niat. Kita buat baik itu untuk apa? Sekurang-kurangnya kita nak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita nak kata aku buat ni kerana Allah. Mungkin kerana Allah tu susah, martabat tu tinggi sangat. Sekurang-kurangnya kita kata aku buat ni kerana nak pahala, nak kelebihan, nak masuk syurga. Biar lagu tu tak apa. Lama-lama bila kita buat lagu tu sebab kita nak keuntungan di hari akhirat, kita nak kelebihan daripada Allah Ta'ala. Lama-lama kita buat tu kita kata, pasal apa aku nak buat untuk pahala? Sedangkan buatlah untuk Allah Ta'ala. Dia akan mai martabat yang macam tu tuan-tuan. Permulaan kita buat apa pun kita nak pahala. Buat apa pun yang kita dekat dunia ni, kita nak apa? Kita nak syurga Allah Ta'ala. Boleh atau tidak kita fikir lagu tu? Fikir pula dah tuan-tuan. Boleh atau tidak kita fikir macam tu tuan-tuan? Ya, boleh untuk permulaan. Lama-lama insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan keikhlasan kepada kita. Lama-lama tuan-tuan kita akan pergi kepada martabat yang lebih tinggi. Kita buat apa sahaja kerana Allah. Kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Pahala pun kita tak nampak dah. Syurga, neraka pun tak nampak dah. Kita nampak Allah. Itu martabat yang cukup tinggi tuan-tuan. Sebelum kita sampai ke situ, kita dibolehkan oleh ulama mengatakan boleh. Kita buat tu kerana pahala. Kita buat tu kerana syurga. Kita buat tu kerana fadilat sekian-sekian. Boleh tuan-tuan. Tidak ada masalah. Yang penting jangan kita fikirkan bila kita buat tu, kita nakkan pujian orang ramai. Hak tu tak dapat apa. Nak pujian tu bukan dapat pahala apa. Seronok saja orang puji kan. Seronok seketika saja. Sekadar kita syok. Orang Kedah kata. Sekadar syok diri saja. Orang kata syok diri kan. Okey tuan-tuan, tak apa.
Kemudian didatangkan seorang lelaki alim yang mempelajari dan mengajarkan ilmu berdakwah serta membaca Al-Quran. Al-Quran sentiasa di mulut. Lalu dia perlihatkan segala nikmat yang telah dikurniakan kepadanya ketika di dunia. Dia mengakui segala nikmat tersebut. Lantas Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat itu? Nikmat aku beri ilmu dekat kamu. Aku berikan kefasihan membaca Al-Quran kepada kamu. Nikmat tu hang buat apa? No? Dia menjawab, aku telah belajar ilmu dan menyampaikannya serta membaca Al-Quran demimu. Kalau itulah niat kita, itu bagus. Kalau itulah niat kita, itulah betul, bagus tuan-tuan. Cuma bila kita kata lagu tu dekat, kita kata macam tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu niat kita apa. Itu masalahnya. Allah Taala kata apa kat kita? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, engkau berbohong. Sebenarnya engkau belajar dan mengajar agar engkau disanjung sebagai orang alim. Dia syok. Dia pergi mana-mana orang sanjung dia. Dia nak macam tu. Katakan, dia pergi mana-mana orang tak kenal dia. Pasal apa orang tak kenal aku? Dia kata macam tu. Pergi dekat ni orang tak kenal. Pasal apa ni aku duk buh Facebook live. Duk viral TikTok pasal orang tak kenal aku ni. Macam tu. Ikhlas tu tak ada. Nakkan sanjungan orang. Nakkan orang kenal. Nak masyhur dalam kalangan masyarakat. Maka Allah Ta'ala kata, tak, hang bohong. Hang tak mau benda tu, hang tak mau pun. Hang buat bukan demi aku. Bukan nak sebarkan ilmu pun. Tapi nak bagi terkenal. Sebenarnya engkau belajar dan mengajar agar engkau disanjung sebagai orang alim. Ambuh alimnya kawan tu. Dia nak macam tu. Pergi mana-mana pun, kawan ni alim. Dia nak orang kata dia alim. Engkau membaca Quran supaya dipanggil sebagai qari. Allah kita kata kan. Bismillah, macam tu, dia tarik kan. Lepas tu lepas dia tarik tu, dia tengok orang tak puji. Apa hampa tak puji aku kan? Lihat hati dia lah kan. Aku tarik punya sedap. Contohlah tuan-tuan, no. Tarik main tengok, tak ada orang kata apa, tak ada orang nak kata Allah kan. Kan. Kalau orang kata Allah, tu dia syok kan. Okey baik. Kamu sudah diberi apa yang kamu inginkan. Orang dah kata dah Allah sedapnya. Sedangkan dia baca tentang apa? Tentang neraka. Orang pun kata, Allah sedapnya. Sedap apa neraka? Kamu sudah dapat. Lalu diperintahkan agar dia diseret pada mukanya. Dan dicampakkan ke dalam neraka, tuan-tuan. Kemudian didatangkan pula seorang lelaki yang kaya raya. Kaya pula, tuan-tuan. Kaya tu bagus. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak kaya macam mana tuan-tuan nak datang hotel? Mesti tuan-tuan kaya, no? Kereta besar-besar. Orang halui, kereta besar, no? Kaya kita ni, no? Alhamdulillah. Tuan-tuan, kaya tu bagus. Kaya kita boleh bayar zakat. Kita boleh sedekah. Kita boleh berwakaf. Kaya tu bagus. Boleh bantu orang miskin. Al-fuqara wal-basakin dan sebagainya. Boleh kita bantu mereka. Tapi kalau kita kaya, nak tunjuk ke orang. Hang tengok kereta aku besar. Kereta hang tak tahu mana. Kan? Tengok rumah aku besar. Rumah hang kecil. Walaupun katalah hati, tuan-tuan. Tuan-tuan katalah hati. Allah, rumah dah kecil. Katalah hati. Jaga hati, tuan-tuan. Mewah keadaannya serta dianugerahi Allah SWT dengan harta yang banyak. Harta banyak sungguh. Kan? Melimpah ruah. Bulan ni dah. Dia kata, tak belanja lagi bulan ni. Mai pulak gaji. Punya mewah, tuan-tuan. Mewah keadaannya serta Allah Ta'ala dengan harta banyak, dia diperlihatkan segala kekayaan dan kemewahan yang telah dikurniakan kepadanya. Maka dia akui segala kurniaan tersebut. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan harta kekayaan itu? Lebih banyak ni, setiap bulan ada lebihan. 1,000, 2,000, 3,000. Lebih banyak. Mungkin dalam kalangan kita ni, tuan-tuan, sebulan 10,000 dia lebih. Wallahualam, saya pun tak tahu. Saya teka saja, tuan-tuan. Sekali dia kata hati, betul. No, sungguh dia kata. Okey, baik. Apa yang kita buat? Dia menjawab, tiada satu tempat pun yang engkau redai kecuali aku telah menginfakkan hartaku. Dia kata, pergi masjid ni saya bulan tabung duit saya. Semata-mata kerana-Mu, ya Allah.
Dia pergi masjid mana dia buh duit. Buh pula noh, silap ni bahasa Kedah. Dia masukkan duit dalam tabung. Kalau ada QR pula dah. QR. Kalau ada QR, dia akan letakkan QR. Dia akan masukkan duit dia. Tapi dia buat tu sebab apa? Sebab ada orang duk tengok. Habis tuan-tuan. Ada orang duk tengok dia. Oh ya, ada orang tengok noh. Dia pun ambil handphone dia, dia buat QR. Dia pun sedekah dekat tabung masjid. Sebab ada orang tengok. Lagi ramai orang tengok, lagi syok. Oh ni, dia ambil RM50. Saja tu. Kan? Saja pergi tunjuk kat orang. Kan? Jadi sebenarnya dia buat macam tu adalah semata-mata untuk nakkan pujian orang. Nakkan orang lihat. Agar dia ni terkenal sebagai pemurah. Biar orang semua kata, hang ni pemurah. Bukan orang bakhil. Dia nak apa? Dia nak orang kata macam tu dekat dia. Bukan dia nak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah masalah. Orang yang kaya raya, walaupun dia sedekah, tapi sedekah tersebut, akhirnya Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu tipu, yang kamu buat tu adalah untuk pujian orang ramai. Maka Allah berkata kepadanya, engkau berbohong, engkau menginfakkan harta kerana ingin digelar sebagai dermawan. Amboi, bukan haji bakhil lah kawan ni. No? Berbeza dengan haji bakhil. Dia ni pemurah sungguh. Dia nak orang kata macam tu dekat dia. Kamu sudah diberi apa yang kamu inginkan. Orang kata tak yang anak tu, ya orang kata. Hak tu yang dia syok. Orang pakat kata, oh dia ni dermawan. Pilah dekat dia. Memang dia akan derma. Orang kata tak macam tu dekat dia, orang kata. Jadi tercapai dah hasrat dia, tercapai. Oleh demikian tuan-tuan, dia nak apa? Dia nak pahala ke dia nak orang puji? Maka Allah Ta'ala kata, kamu nakkan pujian, lalu diperintahkan agar dia diseret pada mukanya dan dicampakkan ke dalam neraka. Tuan-tuan, bila kita buat benda baik, rupanya tidak dijamin untuk kita masuk syurga. Kita buat benda baik. Sebenarnya tidaklah dijamin untuk kita masuk syurga sekiranya kita tidak menjaga hati kita. Kita buat ibadah tu kerana Allah ke kerana apa? Permulaan. Kita buat tu kita nak syurga ke, kita nak pahala ke, kita nak pujian orang. Ke kita nak tunjuk dekat orang. Tanya diri kita sendiri sebab nanti ni Allah Ta'ala yang akan tanya kita. Kita bicara, tengok kalau orang tanya kita, katakan orang, sahabat kita tanya kita, hang buat tu untuk apa? Kita akan jawab kerana Allah. Tapi hati kecil kita, cuba kita ikhlaskan, jujur dengan diri kita. Hak kita buat tu betul ke kerana Allah? Betul ke kita nak kelebihan di sisi Allah SWT? Betul ke kita nak pahala? Betul ke kita nak ganjaran di sisi Allah Ta'ala? Tanya diri kita balik sebab nanti ni kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, ini satu peringatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Jadi hadis yang sahih, maka dijadikan sebagai rujukan ataupun sumber kepada kita. Kita buat apa saja tuan-tuan, kita buat baik itu bagus, buat benda kebajikan, semua bagus. Yang penting tuan-tuan, jaga hati kita. Kita buat tu, kita nak pahala di sisi Allah Ta'ala, kita nak syurga Allah, bukan kita nak pujian orang ramai. Orang nak puji itu datang kemudian tu tak apa. Katakan orang puji, tak apa kita kata, oh, ini kurniaan daripada Allah Ta'ala, aku tak mau pun pujian, tapi orang nak puji juga, hak tu tidak mengapa. Salah pun tuan-tuan. Yang salahnya, memang kita mengharapkan orang puji kita. Itu yang salah. Yang betulnya, kita buat tu ikhlas kerana Allah. Bila orang puji kita, itu benda lain. Itu tidak ada masalah. Oleh itu tuan-tuan, ikhlaskan niat kita, buat apa sahaja dekat dunia ni, benda yang berkaitan dengan agama, hendaklah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dengan tidak ikhlas, kita akan dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah min dhalik. Okey, kita pergi kepada hadis yang kedua. Ulasan tu tuan-tuan baca sendiri ya. Semua beli kitab kan? Oh, semua beli kitab. Hadis yang kedua tuan-tuan, kita kena baca laju sikit. Orang yang menzalimi makhluk lain. Tuan-tuan, kita hidup kat dunia ni tuan-tuan. Jangan kita buat naya dekat orang. Demikian juga jangan kita buat naya dekat makhluk yang lain. Makhluk ni apa dia tuan-tuan? Makhluk ni dia macam-macam.
Ada makhluk yang hidup, ada makhluk yang tidak hidup. Kita kena buat baik kepada manusia. Kita kena buat baik kepada haiwan. Kita juga kena buat baik kepada tumbuh-tumbuhan. Apa maksud kita buat baik kepada tumbuh-tumbuhan? Kita tanam dia, kita kena siram dia, tuan-tuan. Jangan biar dia mampu lagu tu saja. Mati ya. Jangan biar dia mati lagu tu saja. Ni dah tanam dia syok tanam. Tengok-tengok tu dia, esok lusa pokok tu dah mampu dah mati dah, tuan-tuan. Jangan macam tu, tuan-tuan. Demikian juga kalau kita bela haiwan, kita bela kucing, kan? Jangan biarkan kucing tu lapar. Jangan biarkan kita gemuk kucing kurus, no? Itulah tandanya jangan kita zalim kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya makhluk yang dinamakan sebagai makhluk ni manusia. Lagilah tak boleh kita buat zalim kepada mereka, tuan-tuan. Baik, kita baca, tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi dapat pahala, tuan-tuan, tuan-tuan kena baca juga sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Qala atadruna man al-muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lah wala mata'. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah bertanya kepada para sahabat. Tahukah kalian, ini antara metod dalam pengajian, tuan-tuan. Guru bertanya soalan kepada anak murid. Kalau murid tak tanya soalan, guru yang tanya. Nanti kalau tuan-tuan tak tanya soalan kat saya tanya soalan kat tuan-tuan. Tahukah kalian siapakah yang muflis itu? Kan, depa satu perkataan istilah yang biasa digunakan. Contoh yang saya guna tak saat ni, mampu. Kan? Kita faham ke tak faham? Kan? Faham kan? Nikah orang Kedah kot? Tak ada. Okey, baik. Muflis. Nabi tanya, muflis? Apa yang difahami oleh orang ramai? Adalah orang yang tidak ada harta, rugi. Harta tak ada, apa pun tak ada. Kan? Itu yang difahami oleh orang ramai. Tetapi apakah muflis dalam konteks agama? Nabi nak bagi tahu para sahabat berkaitan dengan konteks agama. Apa maksud muflis? Para sahabat menjawab, dia berkata muflis tu adalah dari segi apa yang mereka faham, menurut kami orang muflis ialah orang yang kehabisan wang, tak ada wang, duit pun tak ada. Dan tiada harta kekayaan, harta pun tak ada, fakir miskin. Orang yang boleh diberikan zakat kepada mereka sebab apa? Sebab fakir miskin. Harta pun tak ada, wang pun tak ada. Lantas baginda SAW menjawab, sebenarnya orang muflis itu dari kalangan umatku, dari konteks agama, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Nabi nak bawa kita, jangan kita hanya fikir tentang dunia sahaja. Rugi dekat dunia, ya betul, harta kita tidak ada. Wang kekayaan kita tidak ada. Itu kita rugi dekat dunia. Nabi nak bawa kita, lah ni kita fikirkan, macam mana kalau kita rugi di hari akhirat kelak? Kita kena fikirkan kerugian kita di hari akhirat kelak. Itu yang sepatutnya kita fikirkan. Nabi kata, pada hari kiamat dan membawa pahala solat. Ya, solat kita solat, dapat pahala tak? Ya, kita dapat pahala. Kan kita duk apa Zat ni? Kan kita duk kata tak Zat? Bila kita solat nak pahala, dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kalau kita solat nak tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Solat nak tunjuk dekat pak mentua. Pak mentua main rumah, baru nak solat. Solat-solat tengok pak mentua tanya, subuh berapa rakaat? 4. Oh, dia penuh confident kata 4. Punya tak pernah solat kan? Pak mentua tahu lah kan, dia tak solat. Okey, baik tuan-tuan.
Nak solat kerana manusia ke kerana Allah? Kerana pahala. Okey, kalau kerana manusia, pahala tak dapat. Tapi kalau kita solat nak pahala. Pasal apa pergi masjid? Sebab nak pahala 27 darjat. Dapat tak pahala? Dapat. Datang majlis ilmu, nak pahala, nak fadilat. Dapat tak rahmat Allah? Dapat. Pahala dapat tak? Dapat. Macam tu juga yang solat kita tadi, solat subuh, solat duha yang kita buat tadi, dapat tak pahala kalau kita nak pahala? Dapat pahala. Sebab tu, Nabi kata orang ni, di hari akhirat kelak, dia mai dengan pahala. Pahala dia banyak, dia dapat pahala. Puasa pun dapat pahala juga. Sebab dia puasa kerana Allah. Dia puasa tu sebab dia nak pahala. Ni orang yang di mana memang dia buat tu kerana Allah. Dia buat tu memang dia nak pahala. Dapat pahala puasa. Zakat pun dapat pahala juga. Kerana kewajipan kan. Tetapi ketika hayatnya, masalahnya tuan-tuan, kita ikhlas macam mana pun, kalau kita tak jaga mulut kita, rupanya ada masalah juga tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita ikhlas, bila kita beribadat, kita ikhlas dapat dah pahala. Alhamdulillah, kita mai majlis ilmu dapat dah pahala. Tetapi Nabi kata, ketika mana dekat dunia dulu, rupanya dia tak jaga mulut dia. Dia mencaci maki tuan-tuan. Dia kata kat orang tu, kata kat orang ni. Lepas tu tak ada apa nak kata kat ustaz. Kan? Tak ada apa nak kata. Apa ustaz ni cakap Kedah ni? Sudah. Saya pula kena kata kan. Mengumpat. Kata ke belakang. Kat depan dia tak kata pun. Belakang, lagi habis daurah ni. Dia kata macam-macam kat ustaz. Contohlah. No? Mengumpat. Menceluk orang lain. Dia kata macam-macam kat orang. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau nak kata, kita kena kata kat diri kita sendiri. Itu yang sepatutnya. Jangan cari kesalahan orang. Jangan cari aib orang. Aib kita tu, adakah kita ni perfect? Adakah kita ni perfect manusia? Kalau tidak perfect, ya. Cari kesalahan kita, cari keaiban kita. Jangan kita cari kesalahan, keaiban orang lain. Masing-masing ada kesilapan. Masing-masing ada kesalahan. Kalau saya nak cari kesalahan tuan-tuan, walaupun baru pertama kali jumpa, banyak saya akan jumpa. Kan? Banyak kita akan jumpa. Tuan-tuan pun bila jumpa saya pada kali pertama, banyak kesalahan yang saya buat, yang tuan-tuan boleh nampak dan sebagainya. Tetapi dalam Islam, jangan kita melihat kesalahan orang lain. Tengok kesalahan kita sendiri. Bila kita tengok kesalahan kita, kita akan terhindar daripada mencaci orang lain. Kita akan terhindar daripada mencela orang lain. Kita akan terhindar daripada menghina orang lain. Sebab apa? Sebab kita hanya melihat diri kita saja. Melihat adik-beradik kita saja. Melihat kaum kerabat kita sahaja. Kita tidak melihat orang lain. Oleh itu, bila kita tidak melihat orang lain, maka kita tidak akan caci orang lain. Kita tidak akan kata apa-apa. Kita akan kata dekat diri kita sahaja. Dan ahli keluarga kita. Barulah dapat mengelak daripada mengata orang, mengumpat orang dan sebagainya. Menuduh orang berzina. Tak ada pasal-pasal tuduh orang berzina. Orang tu soleh. Wanita tu solehah. Tak ada pasal-pasal. Pergi tuduh kawan tu berzina. Wanita tu berzina dan sebagainya. Tak ada pasal-pasal. Memakan harta orang lain. Harta sendiri dah banyak dah. Saja nak makan harta orang lain. Katakan tanah. Dia ada tanah, ada sempadan. Saja dia pergi ubah satu kaki sempadan tu. Waktu malam orang tidur, dia pergi dekat tanah tu, dia tukar sempadan tu. Sempadan tanah, dia ambil satu kaki. Nampak tak tuan-tuan? Harta dah banyak, tetapi masih lagi nakkan harta orang lain. Menumpahkan darah, kan? Membunuh orang. Macam-macam tuan-tuan sekarang ni, bunuh orang. Santau, kan, guna pistol, guna pisau, macam-macam. Dan menyakiti orang lain. Maka segala pahalanya akan diagihkan. Tuan-tuan, kalau kita berikhlas tak mana pun, kita dah dapat pahala. Elok dah tu. Hadis yang pertama kita dah selesai.
Mai hadis kedua, kita tak lepas rupanya kita tak jaga mulut kita, kita tak jaga perbuatan kita. Menyebabkan pahala kita akan diagihkan kepada orang yang kita kata itu. Di hari akhirat kelak kawan tu bukan buat apa pun. Dia tengok pahala dia banyak. Pasal apa? Rupanya pahala kita diagihkan kepada orang yang kita kata itu. Sehingga pahalanya habis. Kita bagi semua pahala kita dekat dia. Rugi tak tuan-tuan? Pahala yang banyak yang kita buat, kita pergi haji, kita pergi umrah. Setiap tahun kita pergi umrah. Pahala dapat banyak tak sangka sebab bila kita solat di Masjidil Haram, pahala yang kita akan dapat 100,000 berbanding pahala dekat di tempat kita di Malaysia ni. Banyak pahala kita akan dapat. Tiba-tiba bila kita kata ke orang, pahala tersebut akan diagihkan kepada orang yang kita kata itu. Sedangkan tuntutan ke atasnya belum selesai. Dosa orang yang dizaliminya itu akan dipikulkan ke atasnya, akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka, tuan-tuan. Walla'iyadzubillah min dzalik. Oleh itu tuan-tuan, daripada hadis yang kedua yang kita baca ni, hadis pertama, okey kita kaitkan tuan-tuan. Hadis pertama kita kena ikhlas, dapat pahala alhamdulillah. Yang kedua tuan-tuan, nak jaga keikhlasan tersebut, jangan kita duk kata ke orang. Takut pahala yang kita dapat itu kita akan agihkan, berikan kepada orang yang kita kata itu. Kemudian kalau kita ada dosa, dosa kita pula. Kalau katakan dosa kawan tu ada dosa, kesalahan. Mungkin dia malas nak solat, mungkin dia pun ada dosa yang dia buat. Dosa dia akan diberikan kepada kita pula. Kita pula tanggung dosa dia. Sangat rugilah kita tuan-tuan. Oleh itu, hadis yang pertama, hadis yang kedua mengingatkan kepada kita, kita kena ikhlas. Bila ikhlas, jangan duk kata ke orang, takut pahala yang kita dapat tadi akan diagihkan dekat orang lain. Dosa orang lain pula kita akan tanggung. Oleh itu tuan-tuan, hadis pertemuan kedua ni memberikan kita peringatan agar kita jaga mulut kita, jaga hati kita dan sebagainya. Hadis yang ketiga tuan-tuan, berbunuhan. Mungkin tuan-tuan tak ada lagi lah berbunuhan ini. Tapi dalam masyarakat tuan-tuan ada orang yang saling membunuh dan sebagainya. Di tempat saya di Kedah, gempa satu Malaysia. Kan? Gempa satu Malaysia, ipar dengan apa? Abang ipar seorang lagi apa dia? Biras ke apa tu. Kelai tuan-tuan, kelai. Dia ambil parak, dia tetak kepala adik ipar dia. Putus kepala. Gambar tu tuan-tuan mungkin tak ada, gambar tu saya ada gambar tu. Gambar putih kepala, badan saja. Nampak tak tuan-tuan? Berbunuhan. Dikatakan yang bunuh tu, dia kata ada suara yang suruh dia bunuh, dia nampak macam-macam tu. Wallahualam lah kan. Tapi berbunuhan ini adalah satu benda yang sangat-sangat dilarang oleh agama. Haram perbuatan ini, dosa besar dan sebagainya. Jadi kita kena elakkan diri daripada membawa kepada perbunuhan. An Abi Bakrah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul idza tawajaha al-muslimani bisayfayhima tuan-tuan, baris itu, baris atas. Fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qala fa qultu aw qila ya Rasulullah hadha al-qatil fama bal al-maqtul. Qala innahu qad arada qatla sahibih. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang Muslim berhadapan dengan pedang masing-masing. Ini tuan-tuan, bila masing-masing nak berbunuhan, mereka akan bawa senjata. Yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya akan ke neraka, Nabi kata. Para sahabat bertanya, orang yang membunuh memang bersalah, ialah dia bunuh jenayah berat, akan dikenakan hukuman qisas dan sebagainya. Memanglah dia jenayah berat. Tetapi bagaimana pula orang yang dibunuh? Dia pun masuk neraka juga. Sedangkan dia mangsa. Maka Nabi SAW pun menjawab, yang dibunuh itu sebenarnya juga berazam. Dia pun nak bunuh juga kawan tu. Ada keazaman dalam diri dia untuk membunuh temannya itu. Oleh itu tuan-tuan, kisah dua orang sahabat yang bergaduh. Bila bergaduh sampai satu masa masing-masing nak berbunuhan antara satu sama lain. Yang terbunuh dan dibunuh, yang membunuh dan terbunuh,
masuk neraka dua-dua. Sebab apa? Sebab ada keazaman yang kuat untuk membunuh sahabat masing-masing. Tetapi tuan-tuan, kalaulah kita ni orang mai rumah kita, faham tak? Mai, orang datang rumah kita, nak curi harta kita, takkan kita nak kata silakan curi? Takkan macam tu. Mestilah kita akan pertahankan harta kita. Dia guna senjata, kita guna senjata nak pertahankan harta kita. Kita nak halau daripada mencuri harta kita kan. Tiba-tiba kita terbunuh, kita mati syahid. Itu lain. Kita tidak berazam nak bunuh dia. Dia kacau harta kita, dia nak curi harta kita. Mesti kita pertahankan. Maka mati kita tu mati syahid. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Syahid yang di mana mesti dimandikan. Itu mati akhirat, syahid akhirat punya. Okey, baik tuan-tuan. Kalau orang kacau anak dara kita, isteri kita dikacau, gangster kacau isteri kita, takkan kita nak biar? Kan? Kacau, tak apa, tak ada masalah. Takkan macam tu. Mesti kita akan pertahankan. Dan kita tahu bila kita pertahankan, nyawa kita akan melayang. Kalaulah nyawa kita melayang, ya, kita mempertahankan benda yang hak. Itu tidak ada masalah. Yang masalahnya tuan-tuan, kalaulah betul-betul nak berperang. Betul-betul nak berperang ni, memang mengangkat senjata daripada awal. Dia kata, okey, jom kita pergi kat padang tu, kita lawan. Siapa benar, siapa kalah, tak kira. Kita lawan sampai mati. Titisan darah yang terakhir. Sampai macam tu. Barulah dikira sebagai yang bunuh dan terbunuh masuk neraka. Berbeza dengan mereka yang menjaga hak dan mempertahankan hak, itu lain. Itu tidak dikira masuk neraka. Malahan Nabi kata orang yang pertahankan hartanya daripada dicuri, maka dia mati syahid. Itu lain cerita. Okay. Hadis yang keempat. Isteri yang meminta cerai. Hai, ramai ni wanita ni tuan-tuan. Rasanya menikah belaka dah ni. Isteri yang meminta cerai. Tanpa hak lah tuan-tuan. Kalau minta cerai lelaki zalim, tak apa minta cerai. Boleh. Lelaki tak pernah bagi nafkah kat dia. Kan? Nikah daripada bulan Januari. Dah 5 tahun dah tak pernah bagi nafkah dekat dia. Kan? Minta cerai boleh tak? Boleh. Sebab lelaki dia tak bertanggungjawab. Itu lain cerita tuan-tuan. Tapi tak ada pasal-pasal. Kan? Laki dia soleh. Cuma laki dia tak beli kat dia intan permata. Tu saja masalah. Terus minta cerai. Tak boleh macam tu. Kena redha. Laki miskin kita kena redha. Bukan kita minta cerai. Kita bantu dia. Bantu memudahkan urusan dia. Kalau dia miskin. Bukan minta cerai. Walaupun hak laki kena ingat. Walaupun kita miskin, tapi kita kena bagi juga nafkah kat dia. Bagilah sikit. Sekadar kemampuan kita. Jangan tak bagi langsung. Tak bagi langsung itulah yang boleh wanita tu minta cerai. Sebab apa? Sebab lelaki tu tak bertanggungjawab. Kita mengikut kemampuan kita tuan-tuan. Okey. Hak ni kes yang di mana minta cerai yang tidak ada pasal. Tak ada pasal lelaki huduh. Dulu lelaki dia handsome, hidung mancung. Tiba-tiba orang buah asid kat lelaki dia. Muka huduh tak sangka. Kan? Muka huduh tu bukan penyebab untuk kita minta cerai tuan-tuan puan sekalian. Kita berubatlah lelaki kita tu bagi elok balik kan. Jangan minta cerai. Yang boleh minta cerai ni kes yang macam mana? Kes yang di mana lelaki dia dah tak berfungsi alat tu. Faham tak alat tu? Baru boleh minta cerai. Sebab tujuan berkahwin tu untuk membanyakkan zuriat. Dah tak berfungsi alat tersebut. Nak buat lagi. Kan? Dah apa kita tak mencapai maqasid perkahwinan. Barulah boleh minta cerai. Hak ni kes yang tak ada pasal minta cerai. Dia kata, orang lain kaya, hang miskin tu, abang tu. Saya minta cerai boleh tak? Sebab abang miskin. Ni jiran sebelah kaya, beli kereta setiap bulan. Memang kaya sungguh. Kan? Laki dia kaya juga, tapi nak beli kereta setiap bulan tak boleh. Kaya biasa-biasa saja, tapi hak jiran sebelah, kaya sungguh. Setiap bulan tukar kereta. Kan? Dia kata, abang nak kahwin, saya nak kahwin bini. Saya nak jadi bini kedua. Jiran sebelah dia kata. Kan? Jiran sebelah pun duk mengurat dia. Duk mesej setiap malam, kan? Dia pun minta cerai. Itulah yang tak boleh tuan-tuan. Tak ada pasal apa minta cerai dekat laki dia. Okey baik tuan-tuan. An Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan
Sa'alat zawjaha talaqan, minta cerai. Min ghairi ba'sin, tanpa ada masalah apa. Tak ada sebab. Oleh itu tuan-tuan, kalau ada sebab, boleh atau tidak? Berdasarkan mafhum hadis, boleh. Mafhum hadis. Boleh atau tidak? Kalau ada sebab, boleh. Yang tak bolehnya apa? Kalau tak ada sebab. Laki punyalah bagus. Keluar 3 hari kan. Keluar 3 hari pun masalah. Tak ada masalah pun keluar 3 hari. Laki keluar 40 hari, tak ada masalah pun. Tiba-tiba, abang disebabkan abang keluar 40 hari, saya nak minta cerai lah. Pasal apa? Apa masalah? Jadi benda ni boleh bincang tuan-tuan. Benda boleh bincang, kita bincang. Jangan tak bincang. Faharamun alaiha raihatul jannah. Itu dah dia punya implikasi dia tuan-tuan. Kalau kita minta cerai dengan suami kita tanpa sebab, tanpa ada alasan yang kukuh berdasarkan syarak, maka haramlah bau syurga ke atas kita. Besar tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan dan puan sekalian, ramai wanita dekat dunia ni yang tak mengaji hadis yang kita baca pada pagi ni tuan-tuan. Ramai minta cerai kat lelaki dia tanpa sebab. Ramai sungguh. Kes-kes yang berlaku dekat Malaysia ni, Negeri Sembilan khususnya, betul. Saya tak tahu lah yang tu kan. Ramai yang minta cerai ni. Kan tanpa sebab. Sebab apa? Sebab tak pernah dengar hadis Nabi kita Muhammad SAW yang Nabi kata, kalau minta cerai kat lelaki tanpa sebab, min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Tak pernah dengar apa hadis tersebut. Tak pernah main daurah apa sebenarnya. Minta cerai macam tu saja. Kan? Masuk dalam akhbar. Artis-artis lagi lah. Kan? Artis-artis ni kalau mereka minta cerai, senang masuk akhbar. Orang lain pula duk ikut pula perbuatan tersebut. Kan? Jadi minta cerai tanpa sebab tak dibenarkan. Kalaulah minta juga cerai tanpa sebab, maka Nabi kata haramlah ke atas wanita itu untuk bau syurga. Bila bau syurga pun tak boleh, apa jadi? Maka ke neraka lah tempatnya, wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi ambillah perhatian tuan-tuan berkaitan dengan perempuan lah no, takkan tuan-tuan. No? Daripada Sauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, mana-mana isteri yang meminta tolak cerai daripada suaminya tanpa alasan, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Hadis yang kelima tuan-tuan. Pemfitnah. Fitnah ni apa tuan-tuan? Fitnah ni kita buat cerita. Cerita tak, kawan tu baik, kita pergi buat cerita sampai orang nampak jahat kawan tu. Kawan tu soleh, kita buat cerita sampai orang nampak tak soleh kawan tu, nampak jahat sungguh kawan tu. Kita yang buat cerita. Kawan tu tidak ada keaiban apa-apa, cuma kita pergi buat cerita sampai orang nampak jahat kawan tu tuan-tuan. Ini fitnah. Fitnah tu adalah satu benda yang di mana kita mereka-reka cerita. Fitnah. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin, hatta sa'a apa dia? Ayyuma imra'atin. Lelaki perempuan kena hari ni ya. Segi lelaki kata pula, oh tadi hadis perempuan kami tak kisah kan. Hak ni kena atas lelaki pula. Ayyuma rajulin, mana-mana lelaki asya'a ala rajulin muslimin bi kalimatin huwa minha bari, dia pergi fitnah kawan tu. Kawan tu bebas daripada apa yang dia cakap itu. Yashinuhu biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah an yudnihi yawmal qiyamati fin nar hatta ya'ti binafadi ma qala. No? Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, mana-mana lelaki atau perempuan. Hari saya perempuan katalah, kami tak kena. Tak. Walaupun disebut lelaki, perempuan pun termasuk juga. Yang menyebarkan suatu berita tentang seorang Muslim, walhal berita itu tidak benar, dengan tujuan mengaibkannya di dunia. Tak ada pasal-pasal tuan-tuan. Pergi sebar satu cerita yang tak betul berkaitan dengan seseorang. Berita tu kita tak pasti pun. Kita pergi viralkan benda tersebut. Ini satu benda dosa besar tuan-tuan. Nescaya Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan lelaki ini kepada api neraka. Ingatlah tuan-tuan. Tangan yang memviralkan berita yang tidak benar terhadap seseorang, maka Allah Ta'ala di hari akhirat nanti akan mendekatkan orang tersebut ke api neraka. Di hari kiamat nanti sehingga dia dapat menyelesaikan apa yang dia beritakan itu. Yang hang beritakan dulu ni dekat dunia tu,
hang perbetul balik. Nak perbetul macam mana dah mati belakang dah. Semua berada di hari akhirat belakang. Nak perbetul macam mana kat dunia tak boleh perbetul dah. Ini bahasa kiasan. Nah, abang kata hang kekal dalam neraka. Sebab apa nak kembali balik cerita tu tak boleh dah sebab masing-masing dah berada di hari akhirat. Nak kembali macam mana? Nak perbetul macam mana benda tersebut? Kalau nak perbetulkan dekat dunia ni tuan-tuan. Di Kedah tuan-tuan. Tu di Kedah. Kita cerita kat Kedah lah sebab saya duduk Kedah. Ada seorang imam yang terkenal. Ada satu ahli qaryah buat cerita kan. Buat cerita apa semua sehingga kan dia pergi dekat kawan tu, dia cerita kata ni, hantar dia imam ni dia makan duit masjid. Dia pergi dekat orang lain pula, dia cerita pula, ni imam ni makan duit masjid. Dia fitnah. Imam tu tak makan duit masjid pun dia berniaga sendiri. Kan? Niaga sendiri, dia dapat duit sendiri. Dia kata dia tak ambil pun duit elang apa semua tak ambil. Dia bagi ke orang dah, dia kata. Kan? Tapi ahli qaryah ni seorang ni, dia fitnah imam tu, dia kata imam ni dia ambil duit masjid. Kan? Kemudian tuan-tuan, lama-lama masuk mahkamah, no? Tak mampu bayar kot duit mahkamah, duit peguam apa semua. Dia kata okey tak apalah. Hak cerita saya bagi tahu tu cerita tak betul, dia kata. Oleh itu, saya akan dalam Facebook, saya akan ceritakan apa yang saya cakap dulu ni adalah semua fitnah belaka. Dekat dunia kita selesaikan. Jangan kita mati esok, berita tu tak diperbetulkan. Itu masalah. Orang pegang berita tu, hak kita bawa tu orang pegang. Tak diperbetulkan. Kalau nak perbetulkan dekat dunia. Sebab kita di hari akhirat kelak nak perbetulkan tak boleh dah. Nak betulkan macam mana? Allah Ta'ala kata, kamu akan dimasukkan neraka sehinggalah berita tu dibetulkan. Nak betulkan macam mana? Dah masing-masing berada di hari akhirat. Kan? Ini satu bahasa kiasan tuan-tuan. Agar kita jangan buat cerita dekat orang. Menyebabkan orang jadi orang pandang serong dekat seseorang itu. Jangan. Mungkin kita ada hasad kat kawan tu. Jangan buat cerita. Jaga mulut kita. No? Okay. Hadis yang ke-6. Orang yang takabur, bukan takbir, takabur. Takbir tak apa. No? An Harithah bin Wahb al-Khuza'i radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawazin mustakbirin. Daripada Harithah bin Wahb al-Khuza'i radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda. Nabi kata apa? Maukah kalian saya khabarkan tentang penghuni neraka? Mau tak Nabi beritahu dekat hampa penghuni neraka macam mana? Pakat mau lah kan, sebab nak mengelak daripada jadi ahli neraka. Iaitu semua orang yang bersifat bengis. Kita kalau dekat dunia ni jangan kita ni kasar dekat orang apa semua kan, jangan kita zalim dekat orang. Suka mengumpulkan harta tetapi enggan membelanjakannya. Kumpul harta bagus, bukan kata tak bagus. Himpunlah harta sebanyak-banyaknya. Sebahagiannya hendaklah dizakatkan. Itu dibolehkan. Kumpullah harta banyak mana pun tak apa, juta-juta pun tak apa. Yang penting sebahagiannya 2.5% hendaklah dizakatkan. Bila cukup haul, zakatkanlah. Tak apa, tak ada masalah. Kalau ada lebihan lagi, kita buat wakaf. Kita sedekah. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, rumah sampai 2-3 biji, kereta sampai 10, tak pernah sedekah dekat orang pun. Pernah bayar zakat pun. Itu yang bermasalah. Okay, baik. Tapi enggan membelanjakannya. Di jalan yang baik serta angkuh. Angkuh berlagak. Berlagak tak sangka. Kereta besar, dia anggap kereta orang kecil kan. Macam itulah. Kan? Dia rasa rumah dia besar, rumah orang kecil. Jadi dia rasa macam dia adalah insan yang paling mulia dekat dunia ni kan. Dia angkuh lah. Itu yang bila kita rasa macam tu. Sebab apa bersalah? Sebab tuan-tuan, sebab kita kena bersyukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukan kita rasa angkuh dengan diri kita. Apa yang kita dapat hari ini, banyak mana pun harta kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kita kena rasa tawaduk. Kan? Harta kita ni bukan harta hasil usaha kita, tetapi Allah lah yang telah memberikan, mengurniakan harta kepada kita.
Apa hikmahnya? Untuk kita gunakan harta kita itu untuk kita sedekahkan, bantu orang miskin. Itu yang sepatutnya. Bukan kita nak bangga, kita nak kata akulah orang paling mulia dan sebagainya. Okay, baik. Hadis yang ke-7. Orang yang membunuh diri. Tuan-tuan, bunuh diri ni adakah dikira sebagai orang yang bunuh diri ni adakah dikira sebagai kafir ataupun masih Islam? Kita kena ingat, bunuh diri ni satu jenayah dalam Islam. Dosa dia macam mana? Dosanya adalah dosa besar. Orang yang bunuh diri itu apa jadi? Adakah dia murtad ataupun tidak? Dia masih Islam. Cuma dia tu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan dosa besar. Contoh macam ni tuan-tuan. Minum arak sampai mabuk, sampai mati. Punya banyak minum arak tuan-tuan. Sampai mati tuan-tuan. No? Minum arak punya pasal. Mati itu macam mana? Mati su'ul khatimah. Sebab apa? Sebab mati dalam keadaan minum arak. Macam tu juga dengan bunuh diri. Sebab apa dia masih lagi Islam? Dia hanya sekadar buat dosa besar. Buat dosa besar, jenayah besar dalam Islam. Dan dia mati itu su'ul khatimah. Tetapi masih Islam. Nak tanam dekat mana? Kita adakah patut kita solat jenazah dia? Ya, kita sebagai orang Islam, uruskan jenazah seperti biasa. Orang mati bunuh diri ni. Uruskan jenazah seperti biasa. Kita solat jenazah seperti biasa. Tanam di tanah orang Islam. Jangan, dia ni murtad kot. Tanam dekat tanah orang kafir lah kot. Jangan macam tu. Tanam di tanah orang Islam. Orang Kedah kata simpan. Simpan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fin nar walladhi yat'unuha fin nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang menggantung dirinya di dunia, itu cara kaedah bunuh diri. Tak kiralah gantung diri ke, terjun daripada bangunan tinggi ke, terjun pokok tinggi, terjun daripada bukit dan sebagainya, kan? Ataupun ambil pisau, pitikam diri, ambil pistol, tembak kepala, macam-macam boleh buat. Kaedah bunuh diri ni macam-macam. Ambil racun, minum, bunuh diri juga. Tak kiralah apa pun. Nescaya akan digantung dalam neraka. Nescaya akan, kalau minum racun, akan diminum racun dalam neraka. Terjun bangunan, nescaya akan terjun bangunan dalam neraka. Kalau tikam diri, tembak, nescaya dalam neraka, dia akan tembak diri dia akan tikam diri dia dalam neraka. Sesiapa yang menikam dirinya sendiri, nescaya akan menikam dirinya dalam neraka. Itulah balasan mereka yang menggunakan kaedah bunuh diri sendiri sebab tak tahan dengan keperitan hidup, kesengsaraan hidup, tak tahan sangat sampai bunuh diri. No? Okay, baik. Hadis yang ke-8. Orang yang melabuhkan pakaian melebihi buku lali. Apa masalah tuan-tuan? Biasa kita pakai pakaian ni, kalau kita pakai seluar kita pun bawah pada buku lali kan? Ada tak tuan-tuan yang pakai seluar atas pada buku lali? Tak ada kan? No? Kalau ada macam tu, nampak singkat lah tuan-tuan. No? Singkat no? Sebab atas buku lali kan? Saya pun labuh tuan-tuan. Sudah tuan-tuan. No? Okey, pasal apa hadis yang ke-8 ni dia kata, orang yang melabuhkan pakaian melebihi buku lali dikira sebagai ahli neraka. Apa sebab ni? Sebab dia tuan-tuan, orang yang berpakaian macam ni pada zaman dahulu kala, mereka menunjukkan kesombongan. Itu sebab dia. Bukan sebab pakaian, tetapi pakaian itu merupakan ciri-ciri orang yang sombong. Itu masalahnya. Apa masalah dekat sini? Orang tu sombong. Kalaulah kita pakai pakaian yang labuh sekalipun, tapi kita tidak sombong, tak menunjuk-nunjuk, itu tidak ada masalah. Tak tergolong dalam hadis yang kita baca ni tuan-tuan. Jadi isunya, poinnya ialah, kalau kita sombong, pakailah macam mana pun, ini antara ciri-cirinya, kita pakai nak tunjuk ke orang, nak sombongkan diri, maka sifat sombong itulah yang tidak dikehendaki oleh agama kita. An Abi Dharrin radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah SAW thalatha miraran qala Abu Dharrin khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atah bil halifi al-kadhib. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan tiga golongan. Bila Allah Taala tak mau bicara, maksudnya tidak ada peluang nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan melihat mereka. Maksudnya tidak ada peluang nak dapat keampunan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Bahkan mereka akan diazab. Sebab apa? Sebab Tuhan buat tak tahu kat mereka. No? Kalau Tuhan nak perhati kita, mungkin ada harapan untuk terima ampunan Allah SWT. Mungkin ada. Tapi bila Allah Ta'ala sendiri tak perhati, tak berbicara dengan mereka, apa lagi yang nak? Sudah tentulah dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Abu Dzar berkata, alangkah gagal dan ruginya mereka. Siapakah 3 golongan tersebut? Ruginya mereka ini. Kan? Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka baginda SAW menjawab, itulah orang yang melabuhkan pakaian mereka sehingga melebihi buku lali secara bongkak. Nampak? Secara bongkak. Ada tafsiran dia. Bukan zahir macam tu saja. Kalaulah tidak ditafsirkan begitu, siapa-siapa yang pakai baju labuh lebih buku lali, masuk neraka belaka. Oh, ayat tuan-tuan. Sebab tu kita kata, kita tafsirkan sebagai secara bongkak, ditafsirkan begitu tuan-tuan. Asalnya, al-musbil, melabuhkan pakaian. Tetapi tidak ada penerangan tu. Kalau tak ada penerangan, memang kita akan silap faham. Sebab itulah bila diterjemahkan, diterjemah dengan apa? Secara bongkak. Itu terjemahan. Al-musbil. Orang yang suka mengungkit pemberian mereka al-mannan. Kita ni tuan-tuan, bila kita sedekah apa semua, kita buat kebajikan, jangan kita ungkit balik pemberian kita itu. Katakan kita dah bagi duit yang banyak kepada sekolah, katakan. No? Tiba-tiba sekolah buat tak endah kepada anak kita, kita pun ungkit. Aku dah bagi duit macam-macam kat sekolah, anak aku hangpa buat tak tahu no, kita ungkit. Jangan kita ungkit tuan-tuan. Apa yang kita berikan kepada pihak sekolah, kepada kebajikan anak yatim dan sebagainya, jangan kita ungkit balik tuan-tuan. No? Walaupun mungkin kita tak puas hati, apalah depa ni kan. Aku dah buat banyak kebajikan dekat tempat hampa ni, hampa buat tak tahu kat aku, tak bagi datuk kat aku. Sudah no. Satu lagi teruk tuan-tuan kan. Dan orang yang menjual barangan produk mereka dengan sumpah palsu. Dia kata ni, apa ayat ni, dia kata, ayat baca Yasin ni, tu sumpah palsu lah tu. Ni ayat baca Yasin ni. Kami baca semalam, baru semalam habis. Sedangkan tak baca apa pun. Sumpah palsu tuan-tuan. Itu sumpah palsu. No? Dia guna agama. Dia kata ni, ayat ni, telaga 7 dia kata. 7 masjid. Ni ayat ni. Padahal dia telaga rumah dia saja. Kan? Punya tipu tuan-tuan. Guna agama. Bila guna agama, itulah yang kita namakan sebagai sumpah palsu tuan-tuan. Bukan bermakna, oh wallahi, bukan yang tu. Itu memang adalah macam tu kan. Dia kata, demi Allah, aku beli daripada Amerika contohlah kan. Itu sumpah yang jelas. Tetapi kalau kita guna nama agama, kita kata ni ayat baca Yasin, sedangkan kita tak baca pun, itu juga dikira sebagai sumpah palsu tuan-tuan. No? Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita terpedaya dengan dengan sumpah-sumpah palsu ni. Sebab apa? Bila depa kata macam tu, depa kata ayat Yasin. Kalau ayat mineral biasa, kita jual dengan RM1 lebih. Tetapi kalaulah dia kata ayat Yasin, dia jual RM10. Nampak tak tuan-tuan? Dia guna nama Allah. Dia sumpah palsu, dia kata ayat Yasin. Kita pun beli dengan RM10. Baca-baca tak ada apa pun. No? Anak kita tahu juga. Kan? Anak kita nak ambil apa? Ambil UPKK. No? Oh, ayat Yasin no? Bagi kat anak. Bagi-bagi kuih teruk. Sudah. Okey baik, hadis yang ke-9. Penyeksa haiwan. Tadi hadis yang kita baca, tentu ingat tak tadi kita baca dengan makhluk tu.
Itu tentang apa tuan-tuan? Hak makhluk tadi. Ingat tak? Makhluk tadi. Makhluk tadi berkaitan dengan muflis, no? Sekarang ni hak tadi yang makhluk tadi ditujukan kepada manusia. Maksudnya kita ada pahala, no? Tapi kita tak jaga mulut kita, perbuatan kita menyebabkan pahala kita hilang. Okey, itu kita zalim dekat makhluk. Sekarangnya bukan kata manusia sahaja, malahan kalau kita buat zalim dekat binatang sekalipun, kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak kena dengan caranya, tuan-tuan. Okay, baik tuan-tuan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya an-nar hatta inni la utfi'uha khasyata an taghshakum wa ra'aitu fiha imra'atan min himyar. Himyar ni nama tempat. Sauda'a tuwalatan tu'adzabu bihirratin laha tarbituha falam tut'imha walam tasqiha wala tada'uha ta'kulu min khashashil ardi kullama aqbalat nahashatha wa kullama adbarat nahashatha wa ra'aitu fiha akha bani da'da' wa ra'aitu sahibal mihjan muttaki'an fin nari ala mihjanih kana yasriqul hajja bimihjanih fa idza alimu bihi qala lastu ana asriqukum innama ta'allaqa bimihjani. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, saya telah diperlihatkan api neraka. Ketika mana Nabi dekat dunia, tuan-tuan, Nabi dah diperlihatkan api neraka, syurga dan sebagainya. Sehingga kan ketika mana Nabi solat, Allah Ta'ala perlihatkan syurga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bila nampak syurga tu, nampak buah. Nabi nak ambil ketika solat tu. Nabi buat tangan macam tu. Nak ambil buah. No? Okay, Nabi perlihatkan neraka. Hingga saya benar-benar ingin memadamkannya supaya ia tidak membakar kalian. Nampak neraka, tuan-tuan. Di dalamnya ada seorang wanita berkulit hitam. Kita kata, dah lah kulit hitam, perangai huduh pula. No? Dan tinggi dari suku Himyar. Wanita ini diazab kerana mengurung seekor kucing. Kucing tu berak lah rumah kot, no? Marah punya pasal. Kurung kucing sampai mati, hingga mati. Dia tidak memberinya makan. Makan tak bagi, minum tak bagi. Dia kata, berak sangat rumah, dalam rumah kan. Berak lagi kat luar, jangan berak dalam rumah. Kita beletak dekat kucing kita, no? Dan tidak pula melepaskannya supaya mencari makan sendiri. Kalau kita tak sanggup nak bela kucing, kita lepaskanlah dia. Biar dia cari makan sendiri, dia pun tahu. Kan? Setiap kali wanita ini bergerak ke depan, kucing itu mencakarnya. Setiap kali berundur ke belakang, kucing ini mencakarnya. Saya juga melihat di dalam neraka ada seorang lelaki dari Bani Da'da' yang memiliki mihjan, tongkat yang hujungnya melengkung. Okey, tongkat dia melengkung hujung tu. Dia bersandar dengan tongkat tersebut dalam neraka ketika hayatnya dia menggunakan tongkat itu untuk mencuri barangan kepunyaan para haji. No? Dia sangkut tongkat dia tu. Lepas tu bila dia berjalan, kan, barang-barang orang haji tersangkut dekat tongkat dia. Kan? Tongkat dia macam tu. Dia jalan-jalan tu, kan, dia pergi dekat orang ramai, banyak barang-barang orang haji tu tersangkut dekat tongkat dia. Lepas tu orang tangkap dia. Kan? Ni, hang mencuri ni. Dia kata, dok. Tersangkut barang, buat macam mana? Padahal dia niat nak curi tu. Apabila dia ditangkap kerana mencuri, yalah, banyak barang orang haji kan, tersangkut dekat tongkat dia. Dia berkata, saya tidak mencuri barang kalian, tapi ia tersangkut sendiri pada tongkatku ini. Cerdik. No? Tu cara nak curi tu. No? Cerdik macam tu. Cerdik macam mana pun, tuan-tuan. Bila di hari akhirat kelak nak lepas macam mana? Cerdik dekat dunia saja. No? Lepas dekat dunia saja. Di hari akhirat tak lepas. No? Okey, baik. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan. Kita baca cepatlah lagi takut tak ada habis. No? Tuan-tuan ingat hadis ni pendek ya? Panjang, tuan-tuan. Hadis yang ke-10. Pendakwah yang melakukan kemungkaran. Sudah, tuan-tuan. Pendakwah tu orang depan ni. No?
Hak tasad ni tuan-tuan, hak orang perempuan, orang lelaki, orang perempuan minta cerai, hak lelaki apa semua kan. Hak ni sekarang ni hadis yang ke-10 pendakwah pula dah. Kita kena berhenti no. Sebab pendakwah kan, tak apa, nanti dulu. Hadis ke-10 pendakwah yang melakukan kemungkaran. Oleh itu tuan-tuan, kalau kita nak jadi pendakwah, kita kena jaga diri kita agar kita jangan melakukan kemungkaran. Bila kita pesan dekat orang ramai jangan buat kemungkaran ni, pendakwah ni sendiri kena jaga diri dia daripada kemungkaran yang dia pesan dekat orang tu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anha qalat. An Usamah bin Zaid. Usamah ni lelaki ke perempuan tuan? An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu lah, no? Bukan anha, radhiyallahu anhu. Qala, sebab tu qala bukan qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yawmal qiyamati fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabuhu fin nar fayaduru kama yaduru al-himaru birahah fajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Sudah tuan-tuan. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata apa? Akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat yang dihumban ke dalam neraka sehingga terburai isi perutnya. Tu dia. Lalu dia berpusing-pusing dalam neraka umpama seekor keldai yang berpusing mengelilingi alat giling gandum. Penghuni neraka berkumpul lalu bertanya. Penghuni neraka heran. No? Wahai fulan, mengapakah engkau diazab sebegini? Buat teruk sangat ni. Nampak dulu ceramah clear kan? Sedap kami dengar ceramah dulu. Sudah. Bukankah engkau ketika di dunia menyuruh kami buat baik? Kami dengar dulu hang ceramah dalam TV tu. Suruh kami buat baik apa semua. Kami memang jahat pun. Kami tak buat benda baik kan? Dan melarang kami daripada buat jahat. Kan hang larang kami buat jahat. Kami buat jahat sebab tu kami masuk neraka. Pasal apa hang masuk neraka juga sedangkan hang kan larang kami buat jahat. Kami buat jahat, kami masuk neraka ni sebab yang hang larang tu kami tak buat. Yang hang larang tu kami buat. Sekarang ni pasal apa hang juga masuk neraka? Kan? Orang Kedah kata hang. Orang sini kata apa? Dema ke apa? Koma ke apa? Engkau Guna bahasa saya lah tuan-tuan. Nak cover payah tuan-tuan. Engkau lah apa saya keluar benda lain payah. Kan? Okey baik. Lelaki tersebut menjawab. Ya benar betul-betul aku suruh hampa buat jahat suruh buat baik, larang hampa buat jahat. Hampa buat jahat pasal apa tu masuk neraka kan. Tapi aku masalahnya dia kata. Ya benar aku sering menyuruh kalian berbuat baik tetapi aku sendiri tak melaksanakannya. Allah. Apa ya tuan-tuan? No? Macam inilah tuan-tuan. Ulama mengatakan begini. Kalau kita suruh orang buat baik, benda tersebut benda sunat, dia akan jadi sunat saja. Oleh itu kalau penceramah itu tak buat benda sunat, adakah dia berdosa? Tidak berdosa sebab sunat. Okey. Tetapi kalau dia suruh buat benda yang fardu, memang kena buat, wajib atas semua kena buat, tiba-tiba dia tak buat, itu yang berdosa. Sebab benda tu benda fardu tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, contoh dia kata penceramah yang duduk kat depan kita ni, dia kata tuan-tuan kena rajin solat duha. Katakan penceramah tu tak buat solat duha, dia rugi, dia tak dapat pahala. Dia dosa tidak? Tak dosa. Kan? Cuma pahala tak dapat lah. Kelebihan tak ada lah sebab dia suruh tapi dia tak buat. Tapi kalau dia suruh benda yang wajib, fardu, dia tak buat, hak tu berdosa besar, barulah dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia larang benda makruh, benda tu makruh, dia larang, dia buat juga benda makruh, itu masih lagi dimaafkan sebab makruh, bukan benda haram. Tapi kalaulah dia sebut tu jangan hampa buat benda haram, rasuah ni haram, riba ni haram, curi semua ni haram ni, kan? Orang Kedah kata haram jadah semua ni, kan? Orang Kedah kata lah kasar sikit bahasa dia apa, semua ni haram ni, kan? Tiba-tiba dia yang makan rasuah.
Dia yang terima rasuah. Kan? Dialah yang berjudi main nombor ekor. Dialah yang minum arak. Itu barulah kena dengan hadis yang kita baca ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia suruh buat benda yang haram, benda tu haram, dia pergi buat benda haram tersebut. Benda haram semua orang boleh nak buat. Sebab benda haram bukan makruh. Makruh tak apa lagi. Tapi bila main benda haram, semua tak boleh buat, penceramah ke tak ceramah ke, semua tak boleh nak buat. Aku sering melarang kalian berbuat jahat, benda haram lah tu. Tetapi aku sendiri melakukannya, maksudnya melakukan benda haram. Jadi penceramah ni tuan-tuan. Bila dia penceramah, korang kena ingat, kalau buat benda sunat, okey, hang kena buat juga macam mana pun. Sebab benda sunat ni hang akan dapat kelebihan. Hang suruh orang buat benda sunat kan, orang buat dah. Dia pun dah dapat pahala. Bila hang juga buat, pahala berganda lah. Sebab kerana hang lah orang buat benda baik. Lagi dapat pahala lebih lah tu. No? Okay, baik. Hadis yang ke-11 tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikut lagi ke? Saya letih kan? Menuntut ilmu bukan kerana Allah. Tadi itu yang hadis yang pertama dia kata apa? Kita solat bukan kerana Allah, kita puasa bukan kerana Allah, apa semua ni. Dia tak bagi tahu kat kita tentang belajar ilmu ni. Rupanya bila kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu, kalaulah bukan kerana Allah, ada masalah tuan-tuan. Kita belajar ilmu kerana apa ni? Kan? Kita kena bersihkan hati kita. Belajar ilmu sebab nak tahu ilmu agama, okey, itu okey. Belajar ilmu ni sebab apa? Sebab nak dapat pahala, okey, itu okey. Belajar ilmu sebab apa ni? Sebab nak jumpa kawan-kawan, nak merapatkan ukhuwah, itu okey jugalah kan. Walaupun tidaklah direct kepada menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebab apa ni? Nak bagi dapat ilmu dan nak amalkan. Itu okey. Semua tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, no? Tapi kalau kita main dekat sini pasal apa ni? Ni ketua suruh main, kan? Dia paksa saya main, lagi potong markah. Sudah, no? Tak tahulah ada lagu tu kata tak? Tak ada kot, no? Kita main ni semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala, no? Jadi oleh demikian tuan-tuan, menuntut ilmu bukan kerana Allah, kerana dia nak, kerana apa ni? Ini apa masalah dia? Kerana menuntut ilmu sebab nak bagi orang anggap dia alim. Itu masalah tuan-tuan. Dia pergi rata ceruk, pergi menuntut ilmu dekat negara Mesir, pergi jumpa masyayikh-masyayikh, dia pun ambil gambar, kan? Lepas tu cerita kat orang ni, syekh aku ni sanad aku sekian-sekian. Sebab apa dia buat lagu tu ni? Sebab apa cerita kat orang? Sedangkan tak perlu cerita pun benda tu. Sebab apa cerita kat orang ni? Nak habaq kata dia ni menuntut ilmu. Nak habaq kata dia tu syekh banyak, kan? Orang lain syekh tak ada pun. Dia cuma nak tunjuk dekat orang saja. Sedangkan kita ni tuan-tuan, bila kita belajar seorang guru, elok kita rahsiakan lah. Tapi kalau orang tanya, baru kita habaq. Bukan orang tak tanya pun, aku pun tak tahu hang guru kat mana kan. Tapi kalau orang tanya kita, baru kita habaq. Saya guru kat sana Mesir. Orang tanya lagi, guru tu guru nama apa? Sekian-sekian, kita baru habaq. Okey, baik tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menuntut ilmu kerana ingin bersaing dengan para ulama. Aku tuntut ilmu ni sebab nak jadi ulama. Tak boleh tuan-tuan. Kita tuntut ilmu bukan nak jadi ulama tuan-tuan, sebab nak faham, nak amalkan. Betul tak tuan-tuan? Menuntut ilmu ni fardu ain sebab apa? Sebab nak pergi faham, lepas tu nak amalkan. Betul tak? Bukan nak jadi ulama pun. Tapi kalaulah orang minta kita mengajak, kita faham benda tersebut. Orang minta kita mengajak lah sebab kita faham. Mengajar tu sebab apa? Sebab kita faham ilmu tu, kita belajar dekat tok guru. Sebab tu kita kena sampaikan. Bukan kita mengaji tu sebab nak bagi orang kata ni ulama besar ni. Jangan macam tu. Bukan itu niat kita. No? Okay, baik. Ingin berdebat dengan orang bodoh, dia syok. Lepas aku ada ilmu ni, lepas ni berdebat sedap lah. Sudah tuan-tuan. Bukan macam tu tuan-tuan. Kita belajar ilmu ni sebab apa? Kita nak berhujah ni, sebab kita nak bagi faham. Nak bagi puas hati. Pasal apa kita kata benda ni haram? Nak bagi puas hati tu, hujah-hujahnya apa? Baru kita puas. Bukan kita nak berdebat.
Kalau kita berdebat nak cari kebenaran, itu tidak mengapa. Dibenarkan kita nak cari kebenaran. Sebab itulah kita berhujah, kawan tu berhujah, kita berhujah, nak cari kebenaran, itu tidak mengapa. Tetapi kalaulah nak tunjulkan diri, akulah yang paling alim, walaupun benda yang dicakapkan tu tak benar pun. Tapi dia pandai ulah, dia pandai kona kot ni, nampak macam bagus no? Maka itu tak dibolehkan. Atau ingin menarik perhatian orang lain, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkannya ke dalam api neraka. Sebab itulah tuan-tuan, kita tuntut ilmu ni tuan-tuan, kita kena pasang niat, aku belajar ni sebab nak bagi faham dan nak amalkan. Itu saja. Kalau orang minta kita mengajar sebab kita memang dah belajar dekat Tok Guru dan kita faham benda tersebut, barulah kita mengajar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ilmu perlu disampaikan. Tetapi kalau kita belajar tu niat kita dah lari, aku belajar sebab nak jadi ulama, aku nak kena, tak boleh balik lagi sebab tak cukup lagi ilmu. Sudah kan. Jangan kita salah niat tuan-tuan. Tak balik tak apa, belajar bagi faham itu tidak ada masalah. Tapi kalau niat kita nak bagi orang panggil kita sebagai ulama, itu yang tak boleh tuan-tuan. Niat kita dah lari tu. Ataupun niat kita nak berdebat dengan orang jahil, orang yang tidak ada ilmu alat. Kita kemas ni ilmu alat. Ajak orang jahil, mai berdebat dengan aku. Kita pun cerita, aku ni ada ilmu alat, balarah, semua ada ni. Mai berdebat dengan aku kan. Ajak orang berdebat. Sebab nakkan kepujian orang ramai kan. Itu masalah. Kemudian hadis yang terakhir untuk sesi pertama ni tuan-tuan. Bukan habis terakhir dan habis petang ni tuan-tuan. Okey, hadis terakhir untuk daurah untuk sesi yang pertama. Hadis ke-12, alim ulama dan pendakwah yang tidak ikhlas. Allah, kena atas saya semua tuan-tuan. Daripada hadis ke-berapa tadi? Hadis yang ke-10 kena dah. Yang ke-11, lepas tu yang ke-12, kena pagi ni tuan-tuan. Sesi pertama ni kita semua kena kan. Perempuan kena, depa kata kami syok mai pagi ni. Tengok depa kena lu. Lepas tu lelaki pula. Lepas tu lah kali pendakwah jaga depan ni. Ambil, semua kena tuan-tuan. Kena bukan apa, sebab untuk peringatan kita semua. Itu saja. Hadis yang ke-12. Alim ulama dan pendakwah yang tidak ikhlas. Ada tuan-tuan, bukan kata tak ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwadu billahi min jubbil hazan. Qalu ya Rasulullah وما حب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة قلنا يا رسول الله ومن يدخله قال القراء المراؤون بأعمالهم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, mintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla daripada jubul hazan. Para sahabat bertanya, apakah itu jubul hazan ya Rasulullah? Baginda SAW pun menjawab, ia adalah satu lembah di dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam sendiri meminta perlindungan daripadanya. Neraka pun takut kat dia. Tempat tersebut kan, punya dahsyat tempat itu. 100 kali pada setiap hari, 100 kali minta, ya Allah tak mau duduk kat situ. Dahsyat tempat tu. Neraka pun takut. Neraka Jahannam pun takut kat dia. Para sahabat bertanya pula, siapakah yang akan memasukinya ya Rasulullah? Baginda SAW menjawab, iaitu golongan alim ulama. Punya neraka sangat dahsyat kalau alim ulama yang jenis tak ikhlas. Al-Qura'un yang beramal kerana manusia riak. Dia beramal, dia nak orang puji dia kan. Rugilah alim ulama tersebut, dia ada ilmu. Tiba-tiba dia buat semua tu kerana manusia, maka rugilah dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Wal'ayyadu billahi min dhalik. Oleh itu tuan-tuan, daurah kita sesi pertama ni tuan-tuan, mengingatkan kita kepada keikhlasan. Dan jangan kita jaga mulut kita, jaga perbuatan kita, jangan kita hilangkan pahala kita. Sebab ada pahala banyak mana pun yang kita himpunkan dekat dunia ni, kalau kita silap cakap, kata ke orang, di hari akhirat kelak, pahala kita itu akan diagihkan kepada orang yang kita kata itu. Kan? Kemudian tuan-tuan, jangan kita buat zalim kepada haiwan dan sebagainya.
Kita kena ikhlas sama ada kita ni pendengar, pencari ilmu ataupun menyampaikan ilmu. Niat kita semua kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan. Cukup sekadar itu, kita tangguh dulu. Kita akan sambung lagi jam berapa? Ke apa? Sambung lagi ke 11 InsyaAllah jangan lupa masuk pula nanti pukul 11 pagi Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Mursyidi bin Muhammad Nur di atas kupasan beliau yang sangat terperinci sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian, majlis kita akan ditangguh sebentar untuk berehat dan dijemput para hadirin untuk menikmati sedikit kudapan yang disediakan. InsyaAllah, majlis akan bersambung semula untuk sesi yang kedua pada jam 11 pagi. Mohon para hadirin kembali ke tempat duduk masing-masing sebelum majlis bermula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.